Ini adalah yang terbaik boleh kami sediakan untuk rakyat Johor. Belum itu boleh berikan tepukan gemuruh kepada calon-calon kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan calon yang pertama untuk kawasan DUN N14 Bukit Naning. Calon kita ialah Saudara Iskandar bin Mat Alias. Dipersilakan. Saudara Iskandar berusia 60 tahun. Iskandar alias melalui kerjaya dari bawah dan mendapat pendidikan tinggi secara sambilan di sepanjang kerjayanya. Beliau berkhidmat selama 20 tahun di Maktab Teknik PDRM Bakri sebagai pembantu khas perkhidmatan awam yang bertanggungjawab mengendalikan pekerja-pekerja kontraktor yang menyediakan khidmat kepada Maktab Teknik PDRM. Dalam tempoh tersebut, beliau telah lulus Executive Diploma in Facility Management (EDFM) dan Professional Master in Business Administration dari Universiti Teknologi Malaysia. Setelah bersara dari Maktab Teknik PDRM, Iskandar terus bekerja sebagai pengurus di cawangan sebuah pasaraya di Batu Pahat. Beliau juga aktif dalam aktiviti kemasyarakatan setempat. Selain berkhidmat sebagai Setiausaha Pertubuhan Kebajikan Prihatin Ihsan Batu Pahat, Iskandar juga pernah berkhidmat sebagai ahli lembaga pelawat Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Berikan tepukan kepada saudara Iskandar. Terima kasih saudara Iskandar. Ada kena turun dulu. Baik. Calon yang kedua untuk N29 Mahkota. Calon kita untuk N29 Mahkota ialah Saudara Abdul Hamid Ali. Ini orang lama ya tuan-tuan. Berusia 55 tahun, Abang Hamid adalah seorang penggiat masyarakat yang tidak asing di sekitar Keluang. Orang lama Keluang. Orang Keluang banyak kenal Abang Hamid. Pemegang diploma perakaunan dari Politeknik Engku Omar, Abang Hamid mempunyai pengalaman 27 tahun dalam sektor swasta sebagai pegawai perakaunan, pemasaran dan pengurusan sebelum berkecimpung dalam aktiviti kemasyarakatan. Jawatan terakhir beliau di sektor swasta ialah sebagai pengurus pemasaran dan pentadbiran PT di PT Sumber Energi Alam Lestari, sebuah syarikat yang mengendalikan perlombongan arang batu di Kalimantan Tengah, Indonesia. Selepas bersara dari sektor swasta di antara tahun 2018 hingga 2022, beliau menjadi pegawai khas kepada Allahyarham Adun Mahkota pada ketika itu dan banyak berurusan dengan penduduk di sekitar Mahkota. Selain itu, Abang Hamid juga adalah pengerusi kepada Pertubuhan Kebajikan Gerak Mesra Mahkota, sebuah NGO kemasyarakatan setempat. Seorang mahkota kami sediakan untuk anda, Abang Hamid Ali. Berikan tepukan. Terima kasih bang. Seterusnya, ini salah seorang calon yang melalui tapisan yang panjang di pihak Parti Bersama. Calon untuk N40 Tiram, kita berikan kepada anda Dr. Haris Fakhruddin Abdul Malik, seorang profesional muda. Dr. Haris ialah seorang bekas doktor perubatan yang berumur 40 tahun dan juga berkahwin dengan seorang doktor. Beliau memperolehi ijazah perubatan daripada Universiti Cyberjaya dan memulakan kerjaya sebagai seorang doktor di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) dan Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Setelah mendapat anak pertama, pertimbangan normal lah. Saya rasa ni sangat relatable dengan banyak doktor-doktor di luar sana. Setelah mendapat anak pertama, pasangan doktor ini terpaksa membuat keputusan sukar memandangkan jadual kerja yang panjang sebagai doktor kerajaan, merumitkan mereka dalam tanggungjawab untuk membesarkan anak. Dr. Haris membuat keputusan yang tak mudah. Dr. Haris membuat keputusan untuk berhenti menjadi doktor
untuk mengimbangkan tuntutan tanggungjawab keluarga, dan isteri beliau meneruskan kerjaya sebagai doktor sehingga ke hari ini. Sejak itu, Dr. Haris memulakan kerjaya baru sebagai seorang pengurus kewangan. Beliau adalah perunding kewangan syariah bertauliah dengan Malaysian Financial Planning Council, MFPC. Beliau memiliki sebuah firma perunding kewangan bernama Venkat Capital Sdn Berhad dan aktif mempromosikan perancangan kewangan syariah di media sosial. Mesti ada yang pernah tengok Dr. Haris. Dr. Haris juga aktif menjadi sukarelawan dalam aktiviti-aktiviti kemanusiaan dan kemasyarakatan yang dianjurkan oleh badan-badan sukarelawan seperti Mercy Malaysia, Care Fujis dan Free Market Johor. Seorang tiram, Dr. Haris Fakhruddin Abdul Malik adalah calon anda daripada Bersama. Silakan Dr. Haris. Banyak lagi? Boleh tunggu ke? Banyak lagi yang menarik ni. Boleh sabar ya? N41 Puteri Wangsa. Ni kursi menarik ni. Sabar, belum umum lagi. Dah berdiri dah calon tu. Okey. Calon kita untuk N41 Puteri Wangsa, Saudara Nicholas Paul Vincent. Nicholas adalah seorang profesional dalam bidang minyak dan gas, ONG. Orang minyak. Berusia 35 tahun. Setelah mendapat diploma dalam bidang kejuruteraan perisian dari Cosmopoint College of Technology, Nicholas terus bekerja dalam industri minyak dan gas. Sejak tahun 2009, beliau bekerja dalam pelbagai projek minyak dan gas dengan syarikat-syarikat antarabangsa dengan tapak-tapak projek di Singapura dan Malaysia. Beliau pernah berkhidmat dengan Sembawang Shipyard, Sembcorp Singapore, Malaysia Marine Heavy Engineering, Modex Singapore, Technimon HQC and Tokyo Engineering Japan dan Teknik FMC Morimatsu Dialog. Banyak betul syarikat dia ni. Beliau kini adalah Senior QA and QC Inspector dengan LNT, Larsen & Toubro, sebuah konglomerat kejuruteraan dari India. 35 tahun tapi pengalamannya bukan calang-calang. Nicholas aktif dalam aktiviti kemasyarakatan di sekitar Tebrau. Beliau pernah menjadi ketua kawasan Tebrau bagi Persatuan Pavai Negeri Johor, Pavai Kalvi Kalagem, sebuah NGO kebajikan yang aktif dalam isu-isu pendidikan. Berikan tepukan kepada saudara Nicholas Paul Vincent. Terima kasih. Saya berdebar nak umum. Ini penyertaan pertama bersama dalam pilihan raya selepas 40 hari dilahirkan. So dia sangat mencabar. Tapi insya-Allah kita doakan supaya kita masuk ni dengan penuh kesedaran. Kita bukan masuk saja-saja. Ada orang kata kita pengacau, terpulanglah. Tapi kita betul-betul nak menawarkan sesuatu yang berbeza untuk rakyat. Maka inilah yang kita persembahkan pada anda pada malam ini. Baik, seterusnya N42 Johor Jaya, juga seorang profesional muda. Saya mempersilakan calon kita untuk N42 Johor Jaya, Lau Yi Leong, seorang peguam muda. Lau Yi Leong ataupun lebih popular disebut namanya sebagai Yi Leong, dialah seorang peguam yang dilahirkan di Batu Pahat dan berumur 33 tahun. Setelah mendapat pendidikan awal di Batu Pahat, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang dan mendapat ijazah undang-undang dari University of London. Yi Leong fasih berbahasa Melayu, Mandarin dan Inggeris. Tak tipu, nanti tuan-tuan boleh dengar Melayu dia macam mana. Setelah lulus ijazah undang-undang, beliau memulakan kerjaya sebagai penasihat undang-undang di WB, Digital Sdn Berhad dan sebuah anak syarikat telekom. Setelah 5 tahun di sektor swasta, beliau beralih menjadi peguam cara dan peguam bela di firma Tetuan John Yong dan Irene Song. Sejak 7 tahun lalu, Yi Leong membuka firma guaman sendiri sebagai rakan kongsi di Tetuan Ling dan Yi Leong. Beliau adalah seorang aktivis siswa sejak zaman universiti. Beliau pernah menjadi setiausaha
Pertubuhan Siswa Malaysia Youth and Student Democratic Movement DEMA di antara tahun 2010 dan ke 2015. Beliau juga pernah terlibat dalam kes-kes berkepentingan awam secara sukarela, termasuk kes-kes petisyen pilihan raya bagi pihak PH dan PKR sebelum ini. Dia pernah bela calon-calon PKR yang masuk mahkamah akibat kesalahan pilihan raya. So Yi Leong sangat berpengalaman dalam urusan pilihan raya ini. Berikan tepukan kepada Yi Leong. Terima kasih kepada Yi Leong. Saya jemput sekali lagi. Sesi ada dua. Pertama ni kita perkenalkan dulu, kita bacakan biodata. Second round, kita akan jemput mereka sekali lagi untuk mereka serahkan bond aku janji dia. Barulah kita pulangkan kepada mereka watikah. Kalau tak sign bond aku janji, kita tak bagi watikah. Itu syarat ketat yang kita berikan kepada mereka. Baik. Boleh tunggu lagi? Aduh. Baik. Calon seterusnya untuk N43 Permas. Seorang yang berpengalaman juga. Calon bersama untuk N43 Permas ialah Dr. Zamil Najwa. Saya rasa ramai dah kenal ni. Dr. Zamil berusia 52 tahun, adalah seorang doktor yang pernah berkhidmat dengan hospital awam sebelum memulakan klinik sendiri. Beliau memperolehi ijazah perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan terus berkhidmat di beberapa hospital kerajaan di seluruh negara. Dr. Zamil memulakan perkhidmatan di Hospital Besar Bintulu dan seterusnya di Hospital Kuala Lumpur, dan khidmat terakhir beliau di hospital kerajaan ialah di Hospital Sultanah Aminah. Selepas itu beliau membuka klinik sendiri di Pasir Gudang. Pasir Gudang mesti pernah pergi ni. Selain dari perkhidmatan perubatan umum kepada pesakit, beliau juga berpengalaman dalam bidang ortopedik. Dr. Zamil aktif terlibat dalam NGO Islam di peringkat setempat dan pernah menjadi calon dalam pilihan raya negeri Johor 2022 di Don Lakin. Dia memang berpengalaman. Dr. Zamil adalah antara ahli yang paling awal menyertai Parti Bersama Malaysia. Berikan tepukan gemuruh kepada Dr. Zamil. Terima kasih Dr. Zamil. Baik, seterusnya calon bagi N44 Lakin. Saya menjemput calon bersama bagi N44 Lakin, Puan Nursinah binti Abu. Dipersilakan. Dipersilakan Kak. Kami panggil Kak Sinah. So, mudah untuk saya perkenalkan. Kak bateri nak habis. Kak Nursinah berumur 58 tahun. Betul ke 58 tahun? Kak Nursinah berumur 58 tahun dan mempunyai pengalaman di sektor swasta sebelum terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan pertubuhan politik. Bekas pelajar sekolah menengah sains MUA ini mendapat beasiswa JPA selepas SPM dan melanjutkan pelajaran dalam bidang ekonomi di Universiti Chiba, Jepun. Selain bahasa Melayu dan Inggeris, Kak Nursinah fasih berbahasa Jepun. Boleh try. Beliau memulakan kerjaya di Tokyo di Deep Sol Chemical Company Limited dan Fujishash Company Limited. Betul tak? Hutan tu. Selepas pulang ke Malaysia, beliau berkhidmat di Kedutaan Jepun di Malaysia selama 11 tahun. Sebelum menceburi bidang pemasaran insurans, beliau pernah menjadi pengurus agensi insurans dengan BIMB Investment Management Berhad selama 12 tahun. Beliau kini menjadi ejen pengurusan wasiat dengan As-Salihin Trustee Berhad. Sebelum bersama, Kak Nursinah adalah sebahagian dari pasukan ahli Parlimen Johor Bahru yang menguruskan aduan rakyat. Berikan tepukan kepada Kak Nursinah. Dia orang pengalaman dengan ahli Parlimen JB. Kita ambil. Kita ambil orang kuat Akmal. Baik. Baik.
Boleh? Boleh eh? Baik, seterusnya. Ni orang lama ni. Untuk N45 setulang. Setulang. Saya jemput calon kita Stanley ataupun Stanley Tan Boon Heng nama penuhnya. Siapa yang tak kenal orang JB? Saya paling takut nak bagi taklimat calon. Kami berada di Johor ni hari Isnin lagi. Hari Selasa kami berjumpa calon-calon ni nak bagi taklimat. Saya paling takut nak bagi taklimat bila ada Abang Stanley lah. Dia duk menguruskan Parlimen JB bertahun-tahun. Duk memimpin pasukan ahli Parlimen Johor Bahru. Seorang lagi yang kita ambil. Baik. Berusia 54 tahun, Abang Stanley bersekolah di SJKC Fun Yu 2 dan Sekolah Menengah Tasik Utara. Seperti ramai anak Johor Bahru dari keluarga berpendapatan rendah, Abang Stanley membuat keputusan bekerja di Singapura selepas sekolah menengah dan berulang-alik setiap hari dari JB ke Singapura. Relate kan? Memang sangat relate dengan ramai orang lah. Beliau mula bekerja dengan syarikat logistik di lapangan terbang Changi dan menguruskan hantaran syarikat-syarikat logistik dunia seperti UPS dan DHL. Selepas 7 tahun berulang-alik bekerja ke Singapura JB, Stanley kembali bekerja di Johor Bahru. Beliau bermula sebagai eksekutif kanan pemasaran hartanah dengan syarikat pembangunan hartanah seperti Mulfa International Holdings. Jawatan terakhir beliau adalah pengurus pemasaran hartanah di Nusa Damai sebelum menyertai Rahim & Co dan akhirnya membuka firma ejen hartanah sendiri. Sebelum bersama, Stanley adalah pegawai khidmat masyarakat Cina di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Johor Bahru. Berikan tepukan kepada Abang Stanley. Terima kasih bang. Nanti kita jemput lagi. Baik. Terusnya, calon bersama untuk kawasan DON N46 Perling, saya menjemput saudara Bu Wei Han. Berikan tepukan kepada saudara Bu Wei Han. Saudara Bu Wei Han berusia 45 tahun dan merupakan lulusan sarjana muda ekonomi dari National University of Singapore NUS. Beliau memulakan kerjaya dalam bidang perbankan dan saham di Singapura pada tahun 2007. Setelah 7 tahun berkhidmat dengan UOB Kay Hian di Singapura, beliau kembali ke Johor Bahru dan membuka firma sendiri. Sejak 2014, saudara Bu Wei Han adalah pemilik dan CEO sebuah syarikat pengurusan kemudahan bernama CMA Management and Account Services Sdn Bhd. CMA Management menguruskan kemudahan di lebih 20 taman perumahan persendirian gated community di sekitar Johor Bahru. Orang Johor mesti biasa nampak ni. Pengalaman lebih 10 tahun berurusan dengan penduduk taman-taman perumahan dan pihak berkuasa dan pemegang taruh lain banyak membantu saudara Bu Wei Han untuk memahami masalah seharian penduduk di sekitar Johor Bahru. So, berikan tepukan kepada saudara Bu Wei Han. Terima kasih. Dia dah biasa menguruskan taman-taman perumahan, berurusan dengan masyarakat. InsyaAllah tak kekok kalau dipilih sebagai adun. Baik. Seterusnya, bagi kawasan N47 Kempas, saya mempersilakan calon bersama saudari Salamah Hafifi Muhammad Yusnaini. Dipersilakan. Salamah Hafifi atau lebih dikenali sebagai Fifi. Baik. Ya. Urgency. Oh, lain kala. Okey, baik. Atau dikenali sebagai Fifi, berusia 33 tahun dan seorang pengarah di sebuah syarikat startup bioteknologi bernama Protenga Sdn Bhd. Protenga Sdn Bhd adalah syarikat startup bioteknologi dari Singapura yang menghasilkan protein dari serangga sebagai makanan haiwan dan baja.
bukan calang-calang ni, complicated ni calon kita ni. Sebagai pengarah Protenga Sdn Berhad, Fifi bertanggungjawab sebagai pengurus kanan projek yang menguruskan operasi Protenga di Johor, termasuk berhubung kelulusan pihak berkuasa, pemasaran, pengurusan pekerja dan komersial. Fifi dilahirkan di Singapura dan mendapat pendidikan awal di Singapura. Selepas menerima O-level dari Hai Sing Catholic School, Fifi membuat keputusan untuk terus memasuki dunia pekerjaan. Pengalaman itu membawa beliau bekerja di serata dunia, termasuk menimba pengalaman kerja di Los Angeles sebelum kembali bekerja di Singapura dan Johor. Beliau pernah menjadi penulis dengan majalah The Iskandarian dan menerbitkan sebuah buku bertajuk A Nobody's Observation dalam tahun 2017. Mungkin ada yang pernah baca ni. Antara 2003 hingga 2023 hingga 2024, beliau adalah Naib Presiden Asian Food and Feed Insect Association, iaitu perkumpulan industri dan penyelidik dalam bidang bioteknologi yang berasaskan serangga. Beliau juga aktif dalam kerja kemasyarakatan di sekitar Johor Selatan dengan Yayasan Kebajikan Suria. Berikan tepukan kepada saudari Fifi. Terima kasih. Nanti kita jemput lagi. Fifi antara calon yang saudara Bu Wehan tadi, antara calon yang kita taring daripada permohonan terbuka, yang memohon online daripada kita. Saya boleh cakap, bila saya baca permohonan-permohonan ni, aduhai, rasa diri saya ni, alamak, hai, kecil sangat. Sebab mereka punya kapasiti diri, luar biasa. Kita akan baca lagi calon-calon seterusnya yang hebat-hebat. Seterusnya, calon kita bagi kawasan N48 Kudai. Saya menjemput saudara Eugene Chua Meng Chong, calon bersama bagi N48 Skudai. Juga calon yang apply dengan kita secara terbuka. Berani calon-calon ni. Saya sendiri tak berani nak apply tau. Mereka apply. Eugene Chua berumur 47 tahun, adalah lulusan diploma dalam sains komputer dan perniagaan dari Informatic College Melaka. Selepas mendapat diploma, Eugene mengambil keputusan untuk membuka perniagaan komputer dan IT di usia 23 tahun. Beliau menguruskan Breakthrough Computer Center dari tahun 2002 hingga 2014 yang menawarkan khidmat IT dan komputer kepada syarikat-syarikat dan orang ramai. Pada tahun 2014, Eugene menubuhkan agensi insurans sendiri dan sejak itu menguruskan pasukan ejen insurans yang memasarkan produk-produk insurans bagi pihak Great Eastern Life Assurance. Di masa lapang, Eugene juga aktif di dalam aktiviti kemasyarakatan. Sebagai seorang penceramah motivasi, beliau banyak terlibat dengan program-program yang melibatkan keluarga muda. Beliau juga pernah menjadi pembantu pastor dengan gereja All Nations Sanctuary di Muar. Berikan tepukan pada saudara Eugene. Kalau saudara-saudari perasan, semua calon-calon yang kita umum pada malam ni, semua datang daripada orang-orang macam kita. Orang yang biasa, ada kehidupan yang selesa, tak perlu pun berada di sini sebenarnya pada malam ni. Tapi mereka memilih untuk isi borang dan terjebak dengan semua perkara ini atas apa yang mereka percaya. Dan ada lagi calon-calon yang kita akan umumkan serupa macam tu juga. Seterusnya, bagi calon N49, Kota Iskandar, saya menjemput saudara Sahrudin bin Omar, calon bersama untuk N49 Kota Iskandar. Abang Sahrudin adalah seorang arkitek berusia 50 tahun yang memiliki dan mengendalikan firma arkitek sendiri. Beliau memiliki ijazah sarjana muda seni bina dari Universiti Teknologi Malaysia. Sahrudin memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengundi atas pagar
yang ingin melihat perubahan ke arah Malaysia yang bebas rasuah dan diuruskan dengan cekap. Semasa di universiti beliau pernah menaiki bas. Ini cerita menarik ni. Ramai macam ni sebenarnya. Ini salah seorang daripadanya. Semasa di universiti beliau pernah menaiki bas dari Sekudai, naik bas dari Sekudai ke Kuala Lumpur dan beratur seawal pagi untuk mengikuti perbicaraan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Oh, bekas penyokong kuat ni. Dulu, dia kata dulu. Baik. Pengalamannya sebagai pemilik firma arkitek yang kecil mendedahkan beliau kepada golongan profesional dan anak muda, termasuk kesukaran mendapatkan sebarang kerja dari sektor awam dan cabaran gaji rendah yang dihadapi oleh golongan muda. Ini orang yang real, macam kita, ramai lagi yang ada firma sendiri, yang tak berapa nak besar, yang menguruskan pekerja, yang kena berurusan banyak benda untuk dapatkan rezeki. Tapi kita faham betapa sukarnya proses itu. Nak kena bayar gaji, nak dapatkan hasil. Sarudin juga terlibat dalam beberapa projek pembangunan di sekitar Medini Iskandar dan sekitar Kota Iskandar yang memberi pengalaman kepada beliau mengenai penambahbaikan perancangan pembangunan yang perlu berlaku untuk menangani kesesakan yang dihadapi penduduk di sekitar Johor Bahru. Berikan tepukan kepada Abang Sarudin. Dia arkitek, dia ada idea macam manalah nak buat isu-isu jam ni yang selalu orang Johor perkatakan. Baik, seterusnya N50 Bukit Permai. Ini N50, N51, N52. 3 lagi. N50 Bukit Permai, ini calon muda kita. Saya mempersilakan calon bersama untuk N50 Bukit Permai, Saudara Muhammad Aidil Ridwan bin Muhammad Yusof. Berusia 28 tahun. 28 tahun. Tapi pengalaman dia tak macam 28 tahun. Badan dia pun tak macam 28 tahun. Berusia 28 tahun, Aidil adalah generasi ketiga Felda dan dilahirkan di Felda Taib Anak Kulai. Beliau dilahirkan di dalam keluarga Felda yang berhadapan dengan cabaran kewangan dan peluang pekerjaan, terutamanya bagi generasi kedua dan ketiga Felda. Cabaran ini banyak mempengaruhi keputusan hidup beliau. Selepas tamat diploma pengurusan hartanah di Universiti Teknologi Malaysia, Aidil membuat keputusan untuk terus memasuki dunia pekerjaan dan tidak menyambung pengajian ke peringkat ijazah. Yang tak mudah lah, tapi itu pilihan yang ada. Beliau mula bekerja dengan syarikat pembinaan di sekitar Kulai, termasuk sebagai penyelia tapak dengan sebuah syarikat pembinaan, MS Roadworks Sendirian Berhad. Dari pengalaman itu, beliau berkongsi dengan rakan-rakan lain untuk menubuhkan syarikat sendiri. Pada usia 28 tahun, beliau kini adalah pengarah dalam 2 syarikat terbabit dengan kejuruteraan MNE, Next Wave Sendirian Berhad, dan kerja-kerja garisan jalan Alpha Road Line Services Sendirian Berhad. Dah ada 2 syarikat. Dah ada 2 syarikat. Waktu interview dia kata, bolehlah bang, bolehlah YB, dulu kecil-kecil, sekarang saya dah ada 2 lori. Dia kata, baik bagi tahu awal, kami sewa lori dia. Baik. Aidil berharap pengalaman beliau berurusan dengan pihak kerajaan dan swasta dalam membina perniagaan sendiri pada usia yang muda boleh dimanfaatkan untuk memperbaiki cabaran birokrasi dalam pentadbiran dan perniagaan yang dihadapi ramai usahawan muda seperti beliau. Berikan tepukan kepada saudara Aidil. Gen Z muda kita, usahawan muda kita, Tylo kita. Baik. Yang kedua terakhir. Wah, saya lompat macam tu je. Kalau saya lompat tak tahu apa jadi. Okey. Bagi Don N51 Bukit Batu, saya menjemput saudari
Tamili anak perempuan Gopala Krishnan. Tamili berusia 29 tahun. Seorang lagi bawah 30 tahun. Aidil 28 tahun. Tamili 29 tahun. Selepas lulus ijazah undang-undang dari University of Hertfordshire, Tamili seterusnya menduduki peperiksaan kelayakan guaman England dan Wales Barrister Training Course untuk membolehkan beliau berkhidmat sebagai peguam di mahkamah-mahkamah England dan Wales. Beliau kini sedang melalui proses untuk mendapatkan kelayakan dan diterima berkhidmat sebagai peguam di Mahkamah Malaya. Sementara masih belajar, Tamili melalui pengalaman yang sama seperti anak muda lain dengan melakukan banyak kerja sambilan, termasuklah sebagai kerani, juru jual dan ejen insurans. Dan paling penting, Tamili adalah anak jati Kulat. Berikan tepukan gemuruh kepada saudari Tamili. Baik, bateri pun dah macam low ni. Yang terakhir, calon bersama bagi DUN N52 Senai. Saya menjemput seorang lagi profesional muda yang memohon secara terbuka memberanikan diri beliau. Waktu kita interview dia tu, dia tak bagi tahu dia kat mana. Alamak, habis. Bila dia dah sampai baru dia bagi tahu. Waktu kita interview tu rupanya dia berada di Jepun. Dan dia interview online dengan kita. Saya menjemput saudara Tiu Chian Hao. Calon bersama. Dia slow sikit. Calon bersama untuk N52 Senai. Okey. Berumur 37 tahun. Tiu Chian Hao kini berkhidmat sebagai Ketua Operasi Rantau Asia Pasifik bagi Milat, sebuah syarikat peranti perubatan antarabangsa yang berpangkalan di Jerman. Beliau adalah penerima beasiswa JPA selepas SPM dan melanjutkan pendidikan ijazah di Jerman. Selain bahasa Melayu, Mandarin dan Inggeris, beliau juga fasih berbahasa Jerman. Ada Jepunnya, Jerman. Chian Hao mendapat ijazah kejuruteraan perubatan dari Hochschule Billingen. Jerman tadi saya nak sebut ni. Beliau juga melanjutkan pendidikan di dalam bidang pengurusan dan memegang ijazah Doctorate of Business Administration dari Institute Police Expertise Management School Paris. Rajin dia belajar. Sebagai Ketua Operasi Rantau Asia Pasifik di Milan, beliau mempunyai pengalaman yang luas berurusan dengan sektor perubatan awam dan swasta di rantau Asia. Chian Hao, atau dia lebih gemar dipanggil Alfred, tidak pernah menyertai apa-apa politik sebelum ini. Itu lebih penting. Kenapa dia pilih bersama? Dia tak pernah berminat dengan yang lain sebelum ini. Bersama adalah parti pertama beliau, jadi calon terus. Sangat menarik. Beliau merasa terpanggil untuk menyumbang khidmat dan kepakaran beliau kepada rakyat melalui bersama, untuk menyahut seruan agar golongan profesional tampil menjadi calon-calon pilihan raya dan membawa perubahan dalam budaya politik negara kita. Berikan tepukan paling gemuruh untuk saudara Tiu Chian Hao. Terima kasih. Nanti kita panggil. Terus lagi itu dia 15 calon bersama gabungan berpengalaman dan profesional muda. Mereka ini semua datang daripada latar belakang biasa. Ini pun dah meletakkan kita berbeza sikit dengan parti-parti lain. Kita mengumumkan, kita meletakkan calon itu berdasarkan merit. Mereka ini orang biasa yang struggle seperti kita semua, tapi tampil untuk menyumbang.